Hombankan lagi wak. Jadi wak, cerita hari ni kita nak makan ketam rebus wak ya. Tapi wak, aku tak makan daging ni wak ya. Makan bahagian sepitnya aja. Jadi wak, sudah siap kita tanggalkan sepitnya wak ya. Ini ketamnya wak, ini sepitnya wak. Hombankan kuali. Habis kena homban. Hombankan kuah. Pakai air panas wak, biar cepat sikit masak dia kan. Hombankan garam. Jadi wak, kita tunggu sampai betul-betul kuah ini menggelegak wak. Barulah kita hombankan sepit ketam. Aku kalau panas macam ni apa dia wak, pakai pegang aja aku. Celup-celup aja tangan wak. Aduh, panas rupanya wak. Dan di sini kita tengok sepit ketam rebus kita sudah masak. Gila. Menyala wak ai. Linyang wak. Ai. Hombankan lagi wak sepit ketam ni wak. Hombankan lagi wak. Hombankan lagi wak. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil isi dia. Kecil-kecil lah wak, yang penting ada isi. Gila wak. Menyala wak ai. Mak ai lah mula miang kepala aku wak ai.